Okay, so kali ni Ulun nak buat quick review sikit lah. Ada satu game baru ni Ulun baru jumpa, baru je keluar je. So tajuk game ni adalah Mongiel Star Drive. Ulun dah main dah untuk beberapa jam, dalam 3-4 jam macam tu. Bagi Ulun memang honestly yang kata apa sangat menarik lah. Game gacha yang kata apa yang keluar baru-baru ni kan yang paling menarik sekali bagi Ulun lah. So sebelum ni Arknight Enfield tu kan, cuma Ulun rage quit idol game tu sebab Ulun tak suka dia punya gameplay dia tu. Gameplay dia okey, cantik, combat dia cantik, exploration dia cantik. Cuma masalah dia tu orang kata apa, ada macam sistem yang kita kena build factory apa semua, refining, produce apa benda tu kan. Oh, Ulun tak boleh tu. Kena Ulun Arknight Enfield dia Ulun tak main terus lah. So Ulun jumpa pula game ni Mongiel Star Drive. Rasanya baru 3 hari kot keluar kot, 3-4 hari macam tu lah, tak silap lah. Dan Ulun main selama 3-4 jam ni memang happy. Hati Ulun memang happy gila. Sebabnya map dia tu dia macam taklah besar sangat, taklah kecil sangat. And then map dia tu macam ada path dia sendiri tu, ada jalan dia sendiri. So dia nak kata macam kategori open world tu tak ada lah kan. Tapi bagi Ulun tu okey lah. Gameplay dia pun cantik, character design pun cantik. So dari segi orang kata apa, dari segi exploration not bad sebab map dia kecil. Jadi Ulun boleh habiskan exploration tu dalam sehari tu saja. So dia kalau macam mostly open world lah ni, map dia sangat besar. So jadi satu isu dah kat situ. So jadi kita tak ada masalah nak main game tu kan, dengan kita nak sibuk kerja lah, kita ada cuti harian kita tu kan. Mongiel Star Drive dia buat map macam ni, ada exploration, ada open world diri dia sendiri. So taklah takut sangat, open world dia biasa-biasa je, tak besar mana, tak kecil mana. Jadi bagi Ulun ngam-ngam suai lah, orang kata memang cantik lah. Storyline dia Ulun ada problem sikit sebab dia macam start dia tu, dia macam terus macam masuk main point tu dah. So jadi Ulun agak confused sikit lah kat situ. Combat dia Ulun rasa dia macam Arknight Enfield lah combat dia tu. Kena combat dia macam mana, combat dia nak kata combat dia macam pak gitu. Animation dia cantik, cuma combat dia macam simple sangat. Dia ada sistem dodge kan, tapi dodge dia bagi Ulun tak berapa nak menarik ya. Ulun rasa macam agak, jadi Ulun tak boleh nak expect enemy tu nak attack bila, enemy tu nak serang bila apa tu kan. So bagi Ulun sistem combat dia tu macam Arknight Enfield lah. Takkanlah game gacha yang sistem battle dia paling cantik kali, paling menarik kali, yang paling best kali Kompol lah Wuthering Wave. Kita ada counter, kita ada dodge, kita ada combo. Setiap karakter ada combo masing-masing. Combo tu pula kita macam boleh gabung-gabung apa semua tu kan. Combo Wuthering Wave menarik gila, tak boring. Ampun main game tu memang takkan boring kalau combo tu. Combo melawan tu memang takkan boring. Attack dia cantik, dia punya efek dia yang kata bagi Ulun Wuthering Wave paling cantik kali tak kalah grafik dia. Dia punya scenery, animation, environment detail semua tu kan. So untuk Mongiel Star Drive ni alhamdulillah semuanya complete, semuanya cantik. Bagi Ulun sangat-sangat perfect. Dunia tak besar sangat, dunia tak kecil sangat. Bandar ada hidup, ada orang, ada NPC, ada master, ada berlakon lah. Jadi agak perfect bagi Ulun untuk yang Ulun tengah kalut lah ni kan. Jadi Ulun boleh main santai-santai, mungkin dalam 2-3 jam dah boleh habis banyak quest dah. Sebenarnya Ulun ada satu isu je dengan Mongiel Star Drive ni. Bukan dengan game tu tau, bukan dengan game tu. Ulun ada isu dengan dia punya developer dia tu, Netmarble tu. Ulun tak apa nak confident dengan satu company ni. Cash grab tu memang Allahu Akbar, meh. Paling Ulun kecewa kali takat lo ni dekat solo leveling Arise tu lah. Dia ada auto dispatch atau auto mining kot ke apa dah, tak ingat lah mana satu. Tapi yang tu semua game feature tu dia pun bagi free sahaja. So untuk solo leveling Arise hangpa kena bayar untuk buat feature tu, untuk ada feature tu. Jadi Ulun paling benci kalau game tu buat benda yang kita kena berbayar. Macam tu. Benda tu kat game lain free, tapi dekat satu game tu dia buat benda tu feature tu berbayar. Jadi Ulun agak stress kat tu. Netmarble mostly semua game dia macam tu. Untuk Mongiel Star Drive ni alhamdulillah lah Ulun tengok ni tak ada apa-apa isu lagi lah. Ulun tengok pun orang bagi review yang cantik, yang manis. Selalunya game gacha baru lah kan, kita main sehari tu orang dah komplain macam-macam dah kan. Mana ni game tu ada isu lah. Kalau segelintir orang main game gacha tu dia ada review yang benda-benda buruk lah, yang bad tu kan. Mostly game tu okey lah, cuma ada setengah orang dia tak selesa lah. Contohnya terbaru ni Netmarble keluarkan game Seven Deadly Sin Origin tu kan, yang tu isu dia sangat-sangat banyak. Bug, performance, gameplay, power dia, karakter yang agak bagi Ulun agak kerah jugalah. Ulun macam tak percaya Mongiel Star Drive dengan Seven Deadly Sin Origin ni company yang sama yang buat. Jadi macam ada isu dekat tu Seven Deadly Sin Origin. Harap dia boleh fit yang tu, tapi Ulun dah stop main dah. Ulun tak apa minat game tu. Bagi Ulun agak boring juga game tu. So itu je lah untuk kali ni, quick review pasal game Mongiel Star Drive ni. Baru keluar Ulun berpasang je. Memang menarik, memang best. Ada masa depan dia. Masa depan dia sangat jauh, boleh pergi jauh. So rating Ulun bagi game ni 8/10 Ulun bagi. So itu dah untuk kali ni. Bye bye. Assalamualaikum.